Korang nak tahu tak? Ini bukan earbud atau earphone tau, tapi ini mikrofon. Daripada Boya. Comel. Boleh. Tumpuk je kacau mami dia. Okey, dia ada. Tada. Ada dua mikrofon. Dia ada charge sekali. Kita buat casing ni boleh terus charge lah. Satu ni boleh tahan 6 jam. So dua mic, mini mic, dan dia punya transmitter. Oh, mak kau jatuh. sorry. So kita nak cuba cocok. Boleh terus dengar tak? Dengar. Okay. Tengok Deja. Siapa tak tengok Deja tu? So, kita try. Nanti cuba bezakan bunyi tadi sebelum pakai dan selepas pakai. Ina rakam ni tadi macam Ina straight. Tak ada stop-stop tau. So, nanti kita tengok beza bunyi dia. Tapi kan ikut Kak Ngal lah. Janganlah kesal. Sepanjang. Janji kena nampak Kak Ngal tu dalam frame kita. Sekarang Ina tengah record sebab Ina nak bezakan bunyi dia seberapa jauhkah dia boleh pergi. Ina kan selalu buat konten. So kadang-kadang tu memang tak dengar lah kalau orang ramai. Kadang kena shoot jauh kan. Nak nampak banner atas besar tu. So kita perlu pakai mikrofon untuk pastikan voice kita dengar. Kerana Ina malas voice over, Ina lebih prefer bercakap sebab Ina memang suka bercakap. Kalau Ina review sesuatu benda tu, kalau kat YouTube, kalau korang tengok memang lebih 5 minit sebab Ina sangat-sangat suka bercakap. Bila nak buat video reel ke apa, jadi 1 minit, paling maksimum pun 1 minit 30 saat tu tak cukup untuk Ina bercakap sebab Ina memang sangat-sangat suka bercakap. Saya suka bercakap, review saya sangat panjang. So sekarang kita nak cuba. Ini berapa jauh ni? Jauh jugalah Arif dekat sana. Kat seberang pool sana. Okay, dah kot Ina nak try pergi dekat Arif. Okay dah. Okay. Ina nak cuba test bunyi ni. Sekarang korang dengar bunyi kipas tau kat rumah Ina macam helikopter. Okay, kita cuba masukkan mikrofon ni. Ina keluarkan dulu. Dia ada 2 tau. Ina ambil yang double, ada 2. Mikrofon ni sini. Letak dulu dekat sini. Then this one transmitter dia. Sat noh, kita cucuk. Ina tak tahu lah apa bunyi dia sekarang sebab Ina baru keluarkan ni. Lepas Ina cucuk ni pula. Okay, dah nyala hijau. So yang ini pula voice bila Ina gunakan mic Boya ni. Mini mic hijau. Okay. Agak-agak dengar tak bunyi kipas yang macam helikopter tu? Okay, nanti nak tengok.